Siapa yang suka bershopping dekat TikTok? Contoh katalah nak beli beg ni. Okey, jangan terus tekan button buy now. Nanti buat, you tekan sahaja anak panah dekat atas tu. And then you tekan sahaja button copy link. Okey, kemudian kita pergi Elo paste atas apps Mova. Okey, kita suruh Mova tolong scankan. Nampak tak? Dapat pulangan cashback dekat situ. Yang seller bagikan anggaran cashback yang kita terima adalah RM1.93. Dan terus buat pembelian di bawah. Okey, kita bayar macam biasa. Dia akan pergi kat TikTok. Okey, kita bayar macam biasa dekat seller. Buy now. Kita pilih produk yang kita nak. Dan kita buy now. Okey. So, RM1.93 ni adalah bentuk cash. Dia bukan bentuk point ataupun coin yang diberi kepada kita, yang mana setiap apa yang kita shopping akan masuk berkumpul di bahagian baki boleh dikeluarkan. Minimum RM10 you boleh bawa keluar.